Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wani Syakila binti Masyukri dari unit Bahasa Melayu 3. Hari ini saya akan berkongsi mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan. Ini adalah isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan saya pada hari ini. 1.0 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia KPM. Kualiti pendidikan abad ke-21 penting untuk melahirkan murid bertaraf dunia. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah memainkan peranan utama dipengaruhi oleh pemimpin, pendidikan, guru, kurikulum, prasarana, pembentukan sasiah murid serta penglibatan komuniti. Semua faktor ini perlu dinilai dan diperbaiki bagi meningkatkan kualiti pendidikan. 1.1 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Jemaah Nazir dan Jemaah Jaminan Kualiti JNJK menggubal Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM pada tahun 2010 untuk menilai dan meningkatkan kualiti pendidikan. SKPM digunakan dalam penaziran, penarapan kendiri sekolah PKS dan pemantauan KPN, JPN serta PPD. SKPM menilai sekolah berdasarkan 5 standard utama. Yang pertama, kepimpinan. Pemimpin sekolah menggerakkan warga sekolah ke arah kecemerlangan. Yang kedua, pengurusan organisasi. Sumber dalaman dan luaran dimanfaatkan untuk keberkesanan operasi sekolah. Yang ketiga, pengurusan kurikulum dan murid. Kurikulum, ko-kurikulum, sukan dan hal ehwal murid diuruskan secara menyeluruh. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran atau PDP. Guru melaksanakan PDP berkualiti untuk perkembangan murid. Yang kelima, kemenjadian murid. Sekolah melahirkan murid berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. SKPM 2010 menjadi rujukan utama dalam menilai kualiti pendidikan dan memastikan penambahbaikan berterusan di institusi pendidikan. PKS membantu sekolah mengenal pasti kelemahan dan membuat penambahbaikan secara berterusan. 1.2 Standard Kualiti Pendidikan Gelombang yang kedua. SKPMG2 diperkenalkan pada tahun 2017 sebagai penambahbaikan bagi SKPM 2010 yang selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. SKPMG2 berorientasikan tindakan berasaskan evidens dan digunakan sepanjang tahun untuk menilai keberkesanan pengurusan serta pengajaran. Pengetua atau guru besar berperanan sebagai pemimpin dalam pelaksanaannya. SKPMG2 mengekalkan 5 standard SKPM 2010 dengan penambahbaikan setiap aspek. Yang pertama, kepimpinan. Peranan pengetua atau guru besar sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong dalam pengurusan sekolah. Yang kedua, pengurusan organisasi. Pengurusan organisasi meliputi sumber manusia, aset, keuangan, pendidikan dan iklim sekolah. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid. Perkara ini merangkumi pelaksanaan kurikulum, mata pelajaran, masa instruksional, penilaian murid, ruang kurikulum, disiplin, keselamatan, kesihatan dan bimbingan. Keempat, pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Peranan guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai serta murid sebagai pembelajar aktif. Dan yang terakhir, kemenjadian murid. Kemenjadian murid ini menekankan kepada kejayaan murid dalam akademik, ko-kurikulum dan sasiah. Jadi, SKPMG2 memastikan penilaian berasaskan evidens dalam meningkatkan keberkesanan sekolah. Standard keempat dalam SKPMG2 menekankan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC, iaitu peranan guru dalam memastikan pengajaran yang berkesan bagi mengembangkan potensi murid secara optimum. Dalam SKPMG2, guru berfungsi sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai dalam PDPC. Kriteria yang lebih terperinci bagi aspek ini ialah yang pertama, guru sebagai perancang. Guru perlu memastikan persediaan yang rapi sebelum PDPC. Yang kedua, guru sebagai pengawal.
guru perlu mengawal kelancaran PDPC mengikut perancangan. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru perlu membantu murid menguasai ilmu dan nilai pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai pendorong. Guru perlu meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Yang kelima, guru sebagai penilai. Guru perlu mengesan tahap pencapaian murid. Dan yang terakhir, murid sebagai pembelajar aktif. Murid perlu menguasai kemahiran dan nilai positif. Antara tindakan guru untuk mencapai standard tersebut ialah yang pertama, merancang PDPC secara profesional dengan menyediakan rancangan pengajaran harian, RPH, bahan pembelajaran dan peruntukan masa yang sesuai. Yang kedua, mengawal proses pembelajaran dengan memastikan penyampaian isi pelajaran jelas serta menilai keupayaan murid secara berterusan. Yang ketiga, mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif melalui komunikasi berkesan dan persekitaran pembelajaran yang selesa. Yang keempat, membimbing murid secara profesional dengan memberi tunjuk ajar, membantu murid membuat keputusan dan mengaitkan pembelajaran dengan keperluan murid secara tepat dan bersungguh-sungguh. Yang kelima, mendorong minda murid dengan merangsang komunikasi, pemikiran kritis dan peluang kepimpinan dalam pembelajaran. Yang keenam, mendorong emosi murid dengan memberi pujian, galakan dan keprihatinan terhadap keperluan murid secara menyeluruh. Yang ketujuh, melaksanakan penilaian secara sistematik dengan menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran, refleksi serta aktiviti pemulihan dan penghayatan. Dan yang terakhir, melibatkan murid dalam pembelajaran dengan menggalakkan murid berkomunikasi, berfikir kritis, menyelesaikan masalah dan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar. 2.0 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. PPPM diperkenalkan pada tahun 2013 sebagai satu pelan strategik untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Ia bertujuan membentuk generasi yang kreatif, inovatif, cekap berkomunikasi dan mahir dalam penggunaan teknologi. Pelan ini dilaksanakan dengan 3 gelombang dengan sasaran utama mempercepatkan perubahan dan meningkatkan kualiti pendidikan secara berterusan. Ia mengambil kira aspirasi pendidikan tempatan dan antarabangsa serta menggariskan 3 objektif utama. Yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa. Fokus pada akses pendidikan, peningkatan kualiti, keadilan, perpaduan murid dan keberkesanan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi jangka panjang, merangka sistem pendidikan dan hala tuju murid hingga tahun 2025. Yang ketiga, transformasi menyeluruh, perubahan dalam Kementerian Pendidikan bagi memenuhi permintaan baharu dan meningkatkan perkhidmatan awam. Seterusnya, 3 gelombang. 3 gelombang dirancang untuk membawa transformasi pendidikan secara berperingkat hingga tahun 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 dirancang untuk dilaksanakan dalam 3 gelombang utama, masing-masing dengan fokus dan strategi tersendiri. Gelombang yang pertama pada tahun 2013 hingga 2015. Gelombang ini mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan penekanan kepada kemahiran teras. Fokus utama meningkatkan kualiti pengajaran dengan menambah baik kemahiran guru sedia ada, memperbaiki kepimpinan sekolah melalui latihan dan pelantikan yang lebih baik, serta meningkatkan kadar literasi dan numerasi murid melalui program pemulihan intensif. Strateginya, yang pertama, mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua, memberi sokongan tambahan kepada guru untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran. Yang ketiga, memastikan semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Gelombang yang kedua, 2016 hingga 2020. Gelombang ini mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem. Fokus utama melaksanakan perubahan struktur dalam sistem pendidikan untuk mempercepatkan transformasi termasuk pengenalan, kurikulum
kurikulum standard yang disemak semula dan penstrukturan semula Kementerian Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Strategi melaksanakan pakej kerjaya baharu untuk guru dan pengetua atau guru besar. Memperkenalkan kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR yang disemak semula untuk memastikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan perkembangan global. Memperkukuh program pembangunan profesional untuk pengetua atau guru besar termasuk latihan kepimpinan instruksional. Gelombang yang ketiga 2021 hingga 2025. Gelombang ini beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan peluasan operasi. Fokus utama meningkatkan peluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan setugas bagi pembangunan kecemerlangan profesional serta mengajak kebanyakan sekolah kepada modal pengurusan berasaskan sekolah. Strategi yang pertama, memupuk budaya kecemerlangan profesional di kalangan guru dan pemimpin sekolah melalui bimbingan sesama rakan. Kedua, meningkatkan program dan inovasi teknologi maklumat dan komunikasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khas. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan pilihan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta menyediakan lebih banyak pilihan bahasa tambahan. Dan yang terakhir, mempertingkatkan pengurusan berasaskan sekolah dan memberi autonomi dalam pelaksanaan kurikulum dan pengurusan keuangan. Pelaksanaan ketiga-tiga gelombang ini bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan Malaysia berkembang secara berperingkat dengan penekanan kepada peningkatan kualiti pengajaran, kepimpinan dan fleksibiliti operasi untuk mencapai kecemerlangan pendidikan. 2.25 Aspirasi Sistem Pendidikan. Plan Pembangunan Pendidikan menekankan 5 aspirasi utama iaitu akses, kualiti, equality, perpaduan dan kecekapan. Sekolah berperanan penting dalam merealisasikan aspirasi ini berdasarkan laporan pendidikan terdahulu seperti Laporan Razak 1956, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dan PIPP 2016 hingga 2010. Aspirasi yang pertama ialah akses kepada pendidikan berkualiti. Setiap murid perlu mendapatkan peluang pendidikan yang sama tanpa mengira latar belakang. Sekolah mesti memastikan tiada murid tercicir dan mereka mencapai standard minimum dalam mata pelajaran teras. Ini bertujuan meningkatkan peratusan pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Yang kedua, kualiti setanding antarabangsa. Pendidikan perlu mencapai standard global dalam subjek utama seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris. Malaysia mensasarkan kedudukan dalam 1/3 teratas dalam TINSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Inisiatif seperti iThink dan PROGBLE harus ditetapkan secara serius untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Ketiga, equality dalam pendidikan. Sekolah bertanggungjawab menyediakan akses pendidikan yang adil kepada setiap murid tanpa mengira lokasi atau sosio-ekonomi. Program khas seperti pendidikan khas, kelas rancangan khas dan program kawalan perlu diurus dengan baik agar setiap murid dapat berkembang mengikut potensi mereka. Yang keempat, memupuk perpaduan. Sekolah berperanan membina hubungan erat antara murid pelbagai kaum melalui interaksi dan aktiviti bersama. Kurikulum termasuk dasar satu murid satu sukan perlu dimantapkan untuk memperkukuhkan perpaduan serta identiti nasional. Yang kelima, pelaksanaan yang cekap. Pendidikan menerima peruntukan besar dalam bajet negara. Oleh itu, sekolah perlu memastikan sumber digunakan secara optimum bagi menghasilkan murid yang berkualiti. 2.3 Aspirasi murid. Kementerian Pendidikan ingin memastikan setiap murid mencapai potensi mereka secara menyeluruh berdasarkan 6 elemen utama. Yang pertama, pengetahuan. Murid perlu menguasai literasi dan numerasi sebagai asas untuk berfungsi dalam masyarakat.
Mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah wajib dikuasai di samping kemahiran dalam seni, muzik dan sukan. Kedua, kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir membantu murid memperoleh dan mencipta ilmu sepanjang hayat. Mereka perlu menguasai kemahiran kognitif seperti penakun, pemikiran kreatif dan inovatif. Namun, kurangnya perhatian dalam bidang ini menyebabkan murid sukar mengaplikasikan ilmu dan berfikir secara kritis di luar akademik. Yang ketiga, kemampuan memimpin. Sekolah perlu membangunkan kepimpinan murid menerusi 4 aspek utama. Yang pertama, keusahawanan, iaitu mengambil inisiatif dan berdaya usaha. Yang kedua, berdaya tahan, mampu menghadapi cabaran dengan sikap positif. Yang ketiga, kecerdasan emosi, memahami serta berinteraksi dengan baik. Yang keempat, berketerampilan komunikasi, iaitu menyampaikan pendapat dengan jelas. Keempat, kemahiran berbahasa. Murid perlu fasih dalam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Mereka juga digalakkan mempelajari bahasa tambahan seperti Mandarin, Tamil, Arab dan bahasa ibunda lain. Yang kelima, etika dan kerohanian. Murid perlu memiliki keberanian moral dan nilai-nilai teras seperti pegangan agama yang kuat, integriti serta tanggungjawab sivik bagi membentuk masyarakat yang harmoni. Dan yang terakhir, identiti nasional. Pendidikan harus menanam semangat patriotik agar murid memahami dan menghargai kepelbagaian serta bersatu sebagai rakyat Malaysia. Seterusnya, 2.4 11 anjakan. Berikut adalah 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Yang pertama, menjamin akses yang saksama kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan semua murid menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan baik. Yang ketiga, membentuk rakyat Malaysia yang berpegang teguh kepada nilai murni. Yang keempat, menjadikan profesi keguruan sebagai kerjaya pilihan utama. Yang kelima, menempatkan pemimpin berprestasi tinggi di setiap sekolah bagi meningkatkan kualiti pengurusan. Yang keenam, memperkasakan JPN, PPD dan sekolah untuk menawarkan penyelesaian mengikut keperluan setempat. Yang ketujuh, menggunakan ICT secara optimum untuk mempertingkatkan pembelajaran. Yang ke-8, menambah baik kecekapan penyampaian pendidikan agar lebih berkesan dan efektif. Yang ke-9, memperkukuh kerjasama dengan ibu bapa komuniti dan sektor swasta dalam membangunkan pendidikan. Yang ke-10, memastikan setiap perbelanjaan pendidikan memberi hasil maksimum kepada murid. Dan yang terakhir, meningkatkan ketelusan dan akuntabiliti dalam sistem pendidikan negara. Yang terakhir adalah 3.0 iaitu implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama, memastikan akses pendidikan berkualiti. Jadi, guru perlu bersikap peka dan cakna dengan memastikan setiap murid di sekolah diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke peringkat yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menggunakan pengetahuan, kemahiran dan teknologi untuk mencetuskan pembelajaran dan kreativiti murid. Yang ketiga, memupuk perpaduan dan interaksi antara murid. Guru perlu melaksanakan projek berasaskan komuniti dan aktiviti rentas sekolah dalam kalangan murid bagi memupuk interaksi antara murid dari latar belakang yang berbeza. Yang keempat, menjadi suri teladan dalam memupuk perpaduan. Guru perlu menjadi suri teladan kepada murid-murid dalam meningkatkan perpaduan di sekolah supaya dapat melahirkan generasi yang bersasia. Yang kelima, meneroka dan mempelbagaikan teknik pembelajaran. Guru perlu berani meneroka cabang ilmu untuk mempelbagaikan teknik pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme dan kualiti guru. Anjakan keempat PPPM menekankan peningkatan syarat kelayakan kemasukan ke profesi keguruan dengan pengambilan guru hanya dibuat dalam kalangan graduan 30% terbaik dalam negara. Ini bertujuan memastikan guru yang berkualiti tinggi dapat dihasilkan untuk mendukung aspirasi pendidikan negara. Yang ketujuh, menggalakkan autonomi dan pengupayaan guru. Kajian menunjukkan bahawa amalan
pengupayaan dan autonomi guru dalam pembelajaran abad ke-21 berada pada tahap sederhana. Terdapat keperluan untuk meningkatkan tahap keupayaan dan autonomi guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pada abad 21 bagi membawa peningkatan dalam pencapaian sekolah. Dengan memahami dan menghayati aspirasi serta hala tuju pendidikan ini, guru dapat memainkan peranan yang lebih efektif dalam membentuk generasi masa depan yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia sejajar dengan matlamat pendidikan negara. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Bye.